Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali kita di dalam Sarut Channel 88 second. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Sekarang ni saya kat gigi air sahabat untuk tengok hasil ketam lah, ketam. Tak tahulah ada ke tak ada. Cuaca pada hari ini sahabat cerah. Tak panas sangat. Alhamdulillah adalah rezeki. Tak tahulah sahabat saya rasa ketam saya ni adalah kot, tapi tak banyak. Okey, jom kita saksikan dan teruskan dengan pencairan hasil kepada pagi hari ini lah. Macam biasalah sahabat kawan saya Hakim. Jom kita tengok buka ketam ada ke tak ada. Okey, macam biasa ada 4 utas. Tapi pada kali ini air besar, saya pasang banyak kayu lah supaya dia tak tumbang. Tak tahu ada ke tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezekinya untuk saya pada kali ini, dan ada rezekinya untuk yang order. Biasanya memang order, memang keterapan. Bila ada order baru saya datang. Ada order pun saya datang juga untuk cari siapa yang nak. Alhamdulillah yang pertama. Dia tahan lah. Benda baru ada lah. Mantap. Ketam yang pertama. Nope. Tak nampak kan tadi? Jom. Ikan. Ada penampakan. Besar ikan. Ketam kurang ketam kurang. Malam tadi pun kurang lah sahabat. Cuaca pun nak hujan semalam, malam tadi. Kilat dia. Tak ada tu. Okey. Ikan baru ada juga lah. Ni mata besar ni susah sikit lah. Kalau ada pun besar lah. Apa tu? Ikan apa tu? Astagfirullahaladzim. Ikan apa tu? Ikan black. Besar juga. Lepas aku sahabat. Syakap. Ada juga syakap So cantik lagi. Mantap baru. Yang pertama selesai. Yang kedua tak tahu. Ini baru pancang yang pertama sahabat. Kerana ikan besar ni pecah ni sahabat. Rugi sikit lah. Ini pun dah banyak koyak lah. Hari angkas. Baru lagi. Ini apa ni? Ketam besar. Mantap padu. Skip dulu sahabat, sebab jaring saya ni panjang. Lepas tu nanti saya baru kutip balik Dekat sebelah pun besar sahabat. Mantap. Ada lagi. Banyak ikan lah. Banyak ikan. Boleh, cantik lagi. Banyak ikan pula kali ni. Rumah Mak Datuk. Rumah memang tempat ni dia memang famous. Memang rumah betul rumah. Mantap.
Ini pun dah kira besar lah sahabat. Adalah rezeki sahabat. Adalah rezeki. Banyak lah baru. Baru ni kalau jual berbelah ringgit ni. Kalau banyak sedap lah. Oh, mayang tak ada kali ni. Biasa kita dengan mayang saja sahabat. Asyik mayang. Tapi tak apa lah. Mayang pun laku juga. Kalau saya jual, kalau Hakim buang, dia buang. Okey, yang pukat yang kedua. Yang ni kecil sikit lah. Ini memang nampak pukat kecil. Pukat kecil memang dia saja. Mayang aja nampak. Banyak pula tu. Tak apa, saya ambil, saya jual lah. Saya ambil ni. Kita skip dulu. Laju sikit buat kerja. Tak besar. Apa tu? Ketan tak banyak. Oh alah. Oh alah. Oh Allah. Senang pula kalau lepas je. Buka. Ikan tak banyak. Ikan ni banyak. Dah buka pun ada lagi. Ada juga lah ketam ni. Pukat yang kedua, dia pendek je sahabat. Ini pukatnya pendek je. Tapi kalau dia dah aduh tak lah. Kena air dia. Kena air dia ni. Kalau tak kena macam ni lah, hasil dia kurang. Angkas. Oh, mantap. Ada barang. Ada ikan ni. Ada ikan kerapu bara Oh, sebelah ketam. Mantap lah. Alhamdulillah. Walaupun tak banyak, ada jugalah. Pakai kata senang sikit.
sebelah boleh lah. So ada lagi nanti baru buka. Cas kita mayang-mayang ni nanti baru buka. Kena cepat sebab dah ada orang tunggu sahabat. Nak cepat, dah ada orang tunggu dah. Sabar bang, InsyaAllah bang, ada bang. Tak banyak lah bang. Apa tu? Sebelah saja ada. Mayang tu padu lah. Mayang padu betul lah. Ketan nampaknya ketan tak banyak Hujan tu sahabat. Sebab hujan. Okey, jom teruskan lagi sahabat. Okey. Basah ikan sebelah. Mantap. Aduh. Tu. Isteri dengan kawan saya tu kat sana. Dia tengah cari duit tu. Live TikTok. Live TikTok. Ada ke tak ada tak tahu. Saya kejap je ni sahabat. Mayang banyak lah. Okey, buka yang terakhir. Dah nak siap dah sahabat. Nak siap dah. Ini macam orang buka je. Mantap, aduh. Okey, yang terakhir nak ada dah pun. Buka mata besar lagi. Salah. Sebelah sini boleh tahan lah. Alhamdulillah lah. Dah nak habis dah pun. Tanda baru. Oh, banyaknya.
setengah. Okey lah, dah nak siap lah. Pusing pula dia. Mana nelayan ni Biasa ada. Tak ada pula. Hitam lagi. Besar saiz. Payah sikit aku buka lambat. Jom. Besar saiz Besar saiz tu. Alhamdulillah lah, ada lah sahabat. Ini tempat yang dalam ni. Kita makin lama makin ke dalam ni sahabat. Sebelah tak nampak ada juga. Hitam. Mana boleh menjulang ke bawah pula. Ini ke atas ni. Ini menjulang pula. Sayang. Malam tadi air tak surut. Dekat sini tak boleh tengok dalam. Air tak surut semalam. Banyak dah baru. Kenapa tu? Banyak dah baru 4 ekor. Sayang tu. Yang baru banyak dalam beberapa ekor juga lah. Kena baru dia memang lekat. Memang kena lah. Kalau jaring ketam memang kena lah sahabat. Mantap aduh. Ketam besar. Ada saiz ketam ada saiz. Jaring macam spring tapi lah saiz kecil tak ada, saiz besar je ada. Kalau ada saiz kecil mantap. Jaring ni apa ni? Dia punya tangsi dia ni macam spring. Senang. Dah nak habis ni sahabat. Dah dengan momang. Okey dah, tak ada dah. Okey dah tak ada dah. Confirm. Okey jom kita tengok hasil keseluruhannya. Saya nak buka dulu rumah-rumah apa semua. Nanti kita jumpa lagi. Okeylah sahabat, saya dah selesai dah. Alhamdulillah sahabat. Rupanya banyak ketam sahabat. Banyak ketam lah. Kayu pun banyak, sampah banyak sahabat. Kayu besar tadi saya angkat tadi. Tu pun ada lagi kayu dia. Dia akan hanyut sampai ke atas pantai ni. Okeylah sahabat, jom kita tengok hasil saya pada hari ni. Ada jugalah rezeki untuk abang yang order. Subscriber kita semua lah. Dia ada order. Alhamdulillah ada lah bang. Kena pula waktu cuti. Kalau kena saya turun. Kalau cuti tak kena saya tak turun. Ini timing dia memang ngam lah. Okey jom kita teruskan dengan melihat hasil padu. Akin pun ada juga tu, tapi tak banyak katanya. Tapi malam tadi saya pergi tengok tak ada orang pun datang sini.
orang tadi saya ada datang turun ke pantai. Tak ada orang pun turun ke pantai ni. Tapi rasa dia kurang pelik. Mungkin hitam tu tak nak naik sini lah. Okeylah sahabat. Asyik saya dah hari ni. Hai. Hitam kurang. Ya, saya kemas dulu. Nanti kita jumpa lagi. Okeylah sahabat. Seperti inilah hasil saya. Hasil macam ni sahabat Alhamdulillah ada jugalah sahabat. Ikan banyak lah. Kalau boleh, ikan dan baru banyak. kalau boleh lah, saya bagi insya-Allah. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor. Wow, banyak juga. Ikan sebelah ada jugalah. Dekat sini banyak. Besar-besar. Ini ada syak. Ada. Itu ada satu. Sini-sininya. Ini syak apa ni? Sini je. Ini sekat batu. Sekat batu ke? Besar. Kita naik Tengoklah. Alhamdulillah ada jugalah. Alhamdulillah ada jugalah rezeki pada hari ini sahabat. Alhamdulillah ini saya semua akan saya jual lah. Ikan ni saya buat lauk je lah. Itu ada lagi seekor. Curuk lah. Alhamdulillah ada rezeki. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Sarut Channel 88 Carry. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah ada sahabat. Ini saya lupa nak review sahabat. Seekor belangkas. Alhamdulillah ada. Okeylah sahabat. Ini ikan semilang ada 2 kilo, ketam 2 kilo, ikan 11 kilo setengah Saya nak jual kepada subscriber lah sahabat. Jom. Macam mana motor ni? banyak hasil lah. Pukul apa tahan ni? Tahan pukul apa? Tahan malam. Malam pukul 12 12. Pukul 12. Tahan. Lepas tahan balik lah. Balik lah. Ketam. Ini ketam. Ke-9 lama tengok. Ke-9 nak buat kari ni. Lama. Kali nak buat kari tu. Besar ini. Besarnya ikan semilang. Baru tangkap kat sini tengok. Besar ke tu? Jual lah. Ini ketam. Ini ikan semilang. Ini ikan sebelah. Ketam, ikan semilang. Boleh lah. Ini tadi kan pembelian. Tak. Pasir pula. Tahan apa rawai.
lah. Ni ya hasil kita jual. Alhamdulillah. 80 berapa tadi? Tu berapa tadi ya? Tadi berapa tadi? 84.60 sen. 84.60 sen. 80 boleh ya? Boleh? Boleh kalau boleh ya? Boleh dah hal. QR lah QR. Ya dah. Tadi orang yang kata nak ambil tadi dah ambil dah. Apa bonda, dapur bonda. Oh, tak tahu lah. Hakim tengah tunggu. Oh, tengah. Alhamdulillah.